Tuan-puan, jangan kita kata kita ni orang baik. Tuan-puan, aset emas ni kan disifatkan insurans kepada apa yang kita ada. Walaupun kita ni banyak duit kan, banyak duit tapi tak ada aset emas, ianya cukup bahaya. Sebab apa? Sebab emas ni disifatkan insurans apa yang kita ada. Contoh kan, berlaku suasana ekstrim peperangan, kita diisytiharkan bankrupt. Berlaku suasana ekstrim peperangan secara auto, nilai duit kita ni boleh menjadi kosong. Kita diisytiharkan bankrupt, aset-aset lain boleh dibekukan oleh kerajaan. Tapi benda sebegitu takkan berlaku kepada aset emas. Sebab aset emas tak ada dalam sistem keuangan. Kerajaan tak boleh bekukan aset emas. Sebab tu walaupun kita ni banyak duit, berguni-guni duit kita, banyak sangat, tetap kena ada simpanan emas walaupun sedikit sebanyak. Tuan-puan, berlaku kepada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, penulis buku Wak Emas, Misi Bebas Hutang. Beliau ni sedekah pada kawannya RM200. Transfer duit kepada kawannya RM200. Tapi beliau tak tahu kawannya tu penjenayah. Macam pengganas lah. Kawannya tu pengganas. Dia tak tahu. Dia cuma sedekah RM200. Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Beliau ni ada anak 8 orang. Macam tangga anak. Ramai. 8 orang anak. Isteri tak kerja. Aset-aset lain yang duit dalam akaun bank apa semua dibekukan oleh kerajaan. Tapi beliau bukan cakap sahaja. Beliau simpan emas sebanyak 1 kilo emas. Jadi anak isteri boleh makan. Sementara tunggu beliau keluar daripada penjara. Ini perkongsian yang betul kepada tuan-puan, kesedaran. Berlaku kepada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun tanpa buat salah. Hanya sedekah kepada kawan beliau sebanyak 200 melalui transfer akaun bank. Tapi beliau tak tahulah kawan dia tu pengganas. Dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun. Isteri tak kerja, anak 8. Jadi beliau ni tak cakap saja. Beliau simpan emas sebanyak 1 kilo. Sementara tunggu beliau keluar, anak isteri boleh makan. InsyaAllah. Sama. Sebab tu saya cakap emas ni disifatkan insurans kepada apa yang kita ada. Tuan-puan, jangan kita kata kita ni orang baik. Jangan kita kata kita ni orang baik sebelum lalui ujian yang besar. Tengok ujian mentor saya. Tanpa buat salah, kena hukuman penjara selama 2 tahun. Jadi tuan-puan pergi dekat profile TikTok saya, buka dulu akaun emas secara percuma. Hubungi dulu saya. Mula dulu dengan modal yang kecil, tak ada masalah. Serendah 100, serendah 1 gram.